Hai bro. Bro Hakim Azlan? Ya, saya. What do you do for living Kalau awak nak tahu apa yang saya buat, jom saya tunjuk awak. Halo. Assalamualaikum. Hello guys, Assalamualaikum. Saya Hakim Azlan daripada OnePlus 2. Saya berumur 28 tahun and OnePlus 2 adalah sebuah fashion clothing brand yang dah beroperasi daripada 2017 sampai 2025. Bagi aku, cabaran yang paling berat untuk buat bisnes ni adalah konsistensi. Konsisten terus keluarkan produk by every month. Dan dalam masa yang sama adalah untuk terus kekal relevan dekat dalam market. Because kita dah lama kan, ada time orang akan bosan dengan kita. Tapi macam mana kita nak terus kekal konsisten dan relevan dekat dalam kita punya market. Tu challenge yang paling aku rasa paling mencabar. Nama OnePlus 2 ni actually aku inspired daripada Places Plus Faces. Sebab dulu aku suka dengan dia punya logo plus tu. Logo plus dia tu macam catchy lah. So that's why aku try to find out untuk nama plus tu juga. And then kita orang fikir, what if kalau kita try buat nama OnePlus 2? Because dia very simple and senang untuk orang ingat. Daripada 3 perkataan, kita orang short formkan dia jadi OPT. So macam cool kan? Tips dia satu je bro. Kau kena ada keberanian untuk start bertindak. Start buat. Pasal apa? Dulu masa kita orang mula-mula buat OnePlus 2 ni, kita orang tak tahu apa pun. Even aku sendiri pun bukan datang daripada fashion punya line. So, sebab aku rasa cara macam mana kita orang belajar tu adalah dengan kita orang buat. So aku punya nasihat kepada korang yang nak start buat brand ataupun start buat bisnes, start buat dan ambil tindakan. Bila kita buat, bila kita experience benda tu, baru kita akan belajar something. Kita tahu apa benda yang kita nak kena improve in the future.